Bila KWSP umumkan pada tahun 2020 yang orang ramai dah boleh keluarkan duit daripada akaun 2, ramai yang ambil keputusan untuk keluarkan duit tersebut dan alihkan ke dalam bentuk simpanan emas. Jadi pada tahun itu, siapa yang beli gold bar 100 gram ni, harga dia sekitar RM23,000 sahaja. Dengan harga per gram sekitar RM230 untuk 1 gram. Selepas 5 tahun tuan-puan, harga gold bar 100 gram ni telah meningkat kepada RM50,000, iaitu peningkatan harga sebanyak RM27,000 dalam tempoh 5 tahun sahaja. Kalaulah RM23,000 tadi dibiarkan dalam KWSP, adakah anda akan dapat pertambahan sebanyak itu? Jawapannya sudah pasti tidak. Jadi kesimpulannya, nilai duit RM23,000 5 tahun lalu sudah hilang kuasa beli dengan jumlah yang agak banyak. Dengan kata lain, dengan RM23,000 sekarang, anda hanya mampu beli 50 gram emas sahaja berbanding 5 tahun lalu yang dapat beli 100 gram emas. Ambil pengajaran daripada kisah ini dan bertindak segera alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas untuk lindungi daripada inflasi. Bagi mereka yang dah berminat nak mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh isi beg biru di bawah untuk saya bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda mula.